Kau buat aku rasa happy. Kau sangat menawan. Tanpa cuba pun kau tarik perhatian. Welcome to Daily Vlog Day 5. Sekarang ada snow je guys. Sekarang ada snow. Okay guys, kita orang dah nak check out. Selamat datang ke Kyoto. Cik, baru dah nak balik kan. Gitu, kau baru nak intro selamat datang kan? Hari ni weather agak kurang baik guys. Hari ni weather snowing. Ini pun weather first time saya hadapi. And kita orang pula tak bawa puffer. So tak pasal-pasal kena pakai tebal lah. Betul. Kena pakai layer-layer. Puffer dengan heat tech kat Osaka kan. Abiman berapa layer? Tiga tapi t-shirt ni half zipper ni. Lepas tu jacket ni kalau ikutkan nipis lah sikit. Tapi nak buat macam mana. Jom kita tengok snow lah. Jom kita nak stop. Nampak tu guys. Mana Cantik tu aku punya tu paper snow. bag ni. Paper bag jadi basah cok. Ya ke tu? Aduh guys, BM kau ready. So, it's- basahi snow do. It's snowing. It's boleh consider as heavy snow ke. Allah, jap. No internet connection. Zero Kau do. datang. Oh, Feels like -3, -4 cok. fuck. Ui, berasa dah mulut. Kita kena ada ni lah, kena ada payung tu. Ini macam mana tu nak ni? Kau tengok sana. Ui, Lebat tu. Ini blizzard duk. Oh, so macam ni lah rasanya bila kita snow Kita sambung vlog dekat stesen lah. Ya, sambung blok ke? Bukan Ini kita ni. macam susah ni. Kita letak barang ni kejap. Nak jalan Jom sambil kita vlog pergi. Ha, ke sana. Kita pergi menikmati snow kejap. Okay, jom guys. Kita bawa crowd GPN merasai snow. Ha. Fuck. Basah tu kena muka. Dia kan sekarang ni nasib baik dia belum berangin tu. Kalau dia dah start berangin tu, Ui, pisang kan? dia dah jadi satu lagi masalah. Sebab sekarang ni yang melekat kat kita orang snow ni je. Air makan snow ke? Makan snow. First time kan? Dia kalau dah start berangin tu, yang tu pisang lah. Ya dok. Dia dapat payung tu. Takkan ada mbak payung dia kau tengok kereta. Siapa yang tukar weather cuaca ni? Ya dok. Aku rasa Dahan lah. Daan Dia sejuk mat. Dia set jadi blizzard ni. Ya dok. Jalan pun basah dok. Basah dok. Jalan pun basah dok. Basah bro phone aku lagi. Berasap mat. Apa dia? Tapi tak tebal. Kalau malam nampak ah. Mungkin dengan isap okok kan. Tebal dah asap. Tu pot. Oh. Tu pot. Sorry. Tapi YouTube tak dapat detect kan? Tak apa, YouTube tak apa. YouTube boleh Oh YouTube shit. tak ada masalah. Okay lah guys, kita orang nak menghayati dulu snow ni. Jumpa korang kat stesen lah. Rakla Project. Kita orang sedang berjalan guys. Kami dibasahi snow guys. Betul. Korang bayangkan kan selalu pun kita orang dah cakap sejuk kan. Hari ni lagi lah tambah dengan snow. So basah campur sejuk. Cuma bersyukur lah angin tak sekuat malam. Kalau malam angin dia mencucuk teruk tau. Ni angin dia belum sampai lagi. So kita orang masih okey. Cumanya tangan lah. Tangan kita orang tak okey. You tu, kena beli heat pad tu. Kena beli heat pad ataupun glove lah. Dia dah kalau snow macam ni better glove lah. Heat pad pun aku rasa function tak function ni. Kena letak heat pad dalam glove tu. Sebab dia snow lebat tu guys. Dia bukannya snow sikit tu ni. Ya tu. Dia ibarat kalau kat Malaysia tu macam tengah hujan lebat tu. Macam tu lah. Cuma bezanya ni hujan dia tu colour putih. Dia ni tekstur dia rosak. Jeep dia dah cuba makan ais tu tadi. Dia dah cuba makan snow. Tak ada siapa tu, rasa kosong. Ais tu, ais. Cuma makan memang. Snowball. Oh, macam ni rasa salji. Tempat construction boleh jadi lawa. Pit stop. Guys, kita orang kan baru sampai sini kan. Bus station kita orang kat situ je tau. Ngam-ngam tadi kita orang keluar dari sini. Bus yang kita orang nak naik tu sampai tau. Bus nombor 23. Tapi sebab kita orang semua duk ambil video, terlepas bus tu. Tapi tak apa Kita tunggu je lah next bus. Ambil heater sikit. Macam guys. Okay guys, kita baru lepas beli makanan. Since it's still early, aku malas nak makan berat. Aku just beli chocolate chip scones just malam dengan air kosong memandangkan cuaca luar hujan lah snow. So aku pun tak tahu beli apa Jeep. Review sikit. Jeep dia macam biasa, dia borong. Dia memang setiap kali pergi kedai mesti borong. First yang dia ada
tuna and egg sandwich. So yang kedua dia beli matcha cream sponge cake. Yang ketiga biskut ikan rasa kucing. Lepas tu heat pad macam biasa. Oh, air. Jeep dia biasanya air panas je. Chai latte, chai tea latte. Enjoy. Okay guys, so kita dah sampai di Kyoto Station. Lebat doh. Guys, macam mana KL? Biasa tangan beku sama 2 heat tag duduk dalam ni. Nampak iPad. So, mission kita orang sekarang, kita orang nak letak barang dulu kat locker. Then baru kita orang pergi berjalan. Tapi aku pun sebenarnya kurang pasti macam mana kita orang nak berjalan ni sebab snow lebat. Tak main hujan brother. Oh, tak main hujan? Snow bad. Tapi sebab kita orang GPN kan. Itu GPN. VPN what not? So hujan ke, snow ke, ribut ke, kita orang nak redah agak. So jumpa korang bila kita orang dah jumpa locker lagi aku update. Guys, sekarang ni snow ni makin lebat tau. Kita orang ni makin sejuk ni. Kalau korang perasan tu, tak tahu lah kamera ni capture ke tak. Tapi teruk lah. Dah masuk indoor, snow dah tak ada, tapi dia punya angin still ada and still sejuk. Kita banyak lagi tempat nak kena pergi hari ni. Oh, ada lagi satu bad news. Aku check weather, dekat Osaka lagi sejuk. Osaka -8, kat sini -3. Tapi tak apa, kat Osaka kita orang ada puffer dengan heat tag. So hopefully okay lah kot. Cari yang ni Yang hijau kot? Hijau. Kita orang dah sampai tempat locker. Baru nak masukkan bag. Lepas ni nak letak ke? ご利用になる項目を選んでください。 Besar ke? Boleh muat berapa bag? Kita share lah. So aku pun akan tinggalkan aku punya backpack kat sini. Please select the action you Dan wish to perform. kita orang jalan kot. Kita nak cari yang mochi yang Please place Yosho. Hai. Yosho. Hai. Yosho. Hai. Yosho. Hai. So kita nak pergi situ. Yes. Snow macam biasa. Sangat menyesakan. Dah menyesal lah tak nak snow dah. Kan nak sama. Tak nak snow dah? Kan nak sama. Aku nak pergi. Kau nak pergi? Kita nak pergi. Tangan beku tu. Cuma kena ada glove je. Kena ada puffer, kena ada glove. Dia jangan meremehkan cuaca. Bawa je lah puffer tu ke mana-mana. Don't mess with Mother Nature. Kalau tak, jadilah macam kita orang ni. Okay guys, sekarang kita dah dalam bas. Kita macam budak sekolah tu guys. Kita orang bas kan, bas masuk ni kita orang ambil seat paling belakang sekali. Ya dah. Macam school trip lah. Kan bila school trip kan yang cool semua nak duduk belakang sekali. So kita orang ni budak cool, budak keren. So nantikan lah. Kita dah jumpa. Hai. Yosho. Hai. Yosho. Okay. Gerak lu. Projek. でお支払いいただきます。現金でお支払いのお客様で商業運賃、割引運賃でご利用の方、商業運賃、割引運賃でご利用の方、または2人以上の運賃をまとめてお支払いの場合は、 Okay guys, kita orang baru saja mendarat dekat Mendarat baru saja mendarat. RP. Mendarat di mana abang? Aduh, kimono nyong ni. Comel. Tak, okay. Sekarang ni kita kat mana? Kita dekat Kiyomuji Mushu. Hai. Yosho. Hai. Okay, sekarang ni kita orang nak menuju ke Mochi Yosho. Hai. Kita review 7 sini lah. Kita review sikit lah. Okay, sekarang dekat tengah mencari hand soap. Nipis. Lepas hand soap glove. Hand soap untuk para wanita. Hai. Yes. Hai. Yosho. Hai. Yosho. Hai. Yosho. Hai. Oh, ni kalau boleh ramas opai. Fuck. Okay guys, sekarang saya tengah berjalan menaiki bukit. Tengoklah betapa ramainya orang kat sini. Diorang semua nak merasa Yosho. Hai. Mochi dah. Tengok guys. Kereta-kereta diorang semua disaluti ais tu. Lepas tu jalan ni pun dah jadi ais. Sedikit licin. So yang mana korang datang time bila snow tu, kalau boleh pakailah kasut yang ada grip. Kalau malas sangat nak cari, beli je kasut bola padang. Ada paku guys. So korang nikmatilah. Cantik dah bangunan ni. Tengok tu guys. Nama lawa. Okay guys, nampaknya kita dah hampir sampai dengan mochi guys. Kan apa ni?
Dah sampai guys, dah sampai guys. Yosha, hai, hai, hai Yosha, hai, hai, hai. Sorry. Okay. Okay guys. Habis tengah live guys. Kat dia punya account. Guys, kita dah sampai kat tempat Okay, jumpa kau sekejap lagi. Okay guys, sekarang kita dah sampai guys. Kedai mochi-mochi kat belakang ni. So sekarang ni saya tengah nak beratur. Kita orang tengah beratur kat sini untuk beli mochi-mochi. So just tunggu je lah. Kita nampak tu. So ada kata gozaimasu. So jadi kalau dah sampai turn kita orang rakam. Sekarang kita berada di Mochi. Sekarang zero. Hai. So lepas ni kita nak pergi menumbuk mochi. So pada masa sama kita tengah beratur guys. Kosong. Konnichiwa, thank you for waiting. Okay, we have choco matcha. Which flavor would you like? I want the matcha. One matcha? Yeah, one One matcha. matcha. Okay. Me one matcha, one chocolate. So, how many would you like? One matcha, one chocolate. One of each, eh? Okay, thank you. Okay. Okay. Choco どんぐらいかかりそう最速で頼んだ Kita tengah bayar guys. OK です。じゃあ、合計が2、3です。じゃあ行きましょ Alright guys. Secara tiba-tiba mochi kita dah siap. Kita dah dapat mochi. So ni Ini kita dah tak boleh nak besar tau. test mochi. Nak tengok pergi dia macam mana. Lain sini dulu. Tapi basah. Basah tu. Sebenarnya Macam mana rasa? Sedap strawberry dia. strawberry dia macam Cameron lah. Strawberry dia sama je sama. Semua strawberry sama. Betul, sedap kan? Mochi. Mochi. First time aku makan mochi. First time. Mochi. Mak aku suka. Aku tak suka kan. Try. Kalau aku tak makan buah, Tak nak bagi aku. ambil lah. Tak nak lah. Okay guys, kita orang baru lepas makan mochi-mochi. Sekejap, kita kena rate dulu. Tu. Tarik dulu dekat blok. Tarik lagi dok. Okay, untuk kawan. Kau rasa dua kan? Kau rasa dua mochi kan? Rasa dua mochi. Kalau matcha tu kan, rasanya dalam 6/10 lah. 6/10 lah. Kalau coklat 8/10. Okay, so kalau macam aku tak minat coklat tau. So memang aku beli satu je tadi. Aku beli matcha je. Aku bukan jenis peminat mochi tau. Aku kat Malaysia pun tak makan mochi. Mak aku suka mochi. Tapi bagi aku benda tu yang untuk matcha aku rasa 8 lah. Dia sedap tau. Dia memang sedap. Tapi sebab aku tak suka. Tu je. Tapi strawberry dia padu tau. Strawberry dia manis gila. Aku ni first time makan mochi dengan matcha. Okay. Jadi aku tak tahu nak rate macam mana. Cuma aku boleh beritahu coklat lagi sedap daripada matcha. Oh ya? Yeah? Aku lagi suka coklat daripada matcha. Ya. Tapi matcha dia memang rasa pure matcha. Rasa lah dia punya green tea dia tu. Memang. Strawberry aku tak makan. Aku bagi dia orang tu. Sekarang kita boleh keluar dulu. Orang nak isap okok ni. Tapi untuk kawan overall makan semua tadi 10 sebab nak muntah. Okay, so sekarang kita orang nak bergerak ke temple. Kita orang nak pergi ke temple belah kanan tu. Kita nak pergi temple lain tau sebenarnya. Tapi sebab tadi dekat live Dexter cakap pergilah temple yang dekat dengan sini ni. So kita orang pergi dulu. Aduh, makin kuat tu angin ni. Tak makin lebat tu snow ni. Blizzard tu. Kalau lah ada ni menu lama dah tukar cuaca ni. Tukar sama terus. Guys, korang kena tengok dia view ni. Lawa gila tu. Update. Phone aku full storage. Phone aku full storage tu. Aduh. Sekejap. Terpaksa tu delete ML. Delete tu. Abang kena subscribe tu ni iCloud punya storage. Delete ML tu. Apa yang penting view sana lawa. Tu guys, lawa ada view sana guys.
Okay guys, kita orang dah sampai di depan temple. Temple apa ni Abman? Tak tahu lah tu. Aku tak tahu. Kita kan main jalan je. Yang pasti temple lah depan ni. Kita orang jalan je tiba-tiba jumpa temple ni. Aku tak sure ni apa benda. Tempat kita nak pergi mana pun aku tak tahu. Kita orang sepatutnya ada tempat kita orang nak pergi tapi aku tak tahu kat mana. Kita orang buat jalan je. Aku nampak orang berjalan ke depan. Kita orang jalan lah ke depan. Kalau orang berjalan ke belakang, kita orang pun jalan ke belakang. Betul. Kalau dah tak ada orang, kita orang patah balik lah kot. Selagi ada jalan, selagi tu lah kita orang jalan. So sekarang macam mana? Tak tahu ada Kita dah matahari sampai. tengah berjemur ya. Ya doh, mentari kat sana. Menjemur. Okay guys, sekarang dah pukul 1 petang. So matahari pun dah keluar. So kita orang rasa lega sikit lah. Daripada tadi blizzard semua tadi, sekarang dah berkurang. Rasa kita orang tengah berjemur ni. Sambil-sambil tu Mikael pun tengah ambil gambar. Next kita akan bergerak ke mana entah. Kita orang nak jalan je. Selagi ada jalan, selagi tu lah kita orang berjalan. And kita orang nak bergambar sikit kat sini. Sebab tempat ni lawa tau. Korang tengok temple tu. Dia macam dalam game tu. Game Yakuza ada juga macam dalam game. Tak lah. Nanti aku buat satu game. Aku buat game tu. Aku buat seorang-seorang game tu. Game tu aku nak buat macam ni lah. Seorang-seorang yang aku buat. Yang main pun aku seorang je. Orang lain semua tak main game aku. So macam tu lah. Kita tengok lah next. Hopefully cuaca semakin okey lah. Maksudnya tak ada blizzard macam tadi. Sebab kalau makin blizzard, makin beku kita orang, makin basah. So silap kita orang jadi ais kepal Milo. Nak cendol? Nak? Berpanas ni. Tak nak lah. I nak. Mana sayang I? Oh ni sayang. Sorry. Sekejap. Sayang I tengah ni sekejap. Sayang I tengah ambil gambar sekejap. Nanti I dia. Okay guys. Mikael secara tiba-tiba dia buat side quest dekat Japan. Buat side quest Side quest bro. Side income. Duit nak balik tu. Duit dah habis tu bro. Apa side quest pertama yang kau buat kat sini? Tolong orang ambil gambar. Dengar-dengar macam kau kira bahasa Melayu ni. Kita datang negara orang, kita kena beritahu bahasa kita kat dunia. Betul. Kita ni dari Malaysia bro. Okay guys, secara tiba-tiba kita kat kedai makan. Kita orang kat kedai makan. Kita orang nak makan omurice. Sebab tiba-tiba nampak kedai tu dan kita orang nak menghilangkan sejuk. Betul. Betul. Sejuk sangat tu. Jom nak kira duit. Nak ni dia nak shop tadi ni. Dia cerai. Ya, tunggu makanan sampai kita review omurice. Yang mana tulisan ni? Okay guys, makanan sudah sampai. Ini aku punya. Aku order omurice hari ni. Sebut sama. Yang Mikael punya Omurice. review sikit apa? Omurice. Oh, macam ni makanan kau lah lain eh? Kan. Oh, okay. Yang kalau cik kau order apa cik? Yen rice. Ha? Yen rice. Yang dah rice. Yen dah rice. Siapa yang buat ni cik? Kau seorang? Seorang? Nampak alu. Okay. Nampak alu. Gosok lah sikit, gosok. Rasakan ni. Oh, tak pasti. Oh, sedap molek tak? Oh, tak. Ni air aku. Teh obeng. Bukan teh obeng. Tengok panah. Teh panah. Ni Mikael ni aku tak tahu apa masalah ni. Dengan Winty tu ada ais. Apa masalah ni? Saya ada aiskrim lagi. Apa masalah kau? Aku ice people ke? Penguin ke? Hot tea. Pasal ada air kosong ni. Sekejap makan je air tak ada. Okay guys, kita ada good news and bad news. Good newsnya 10/10 lah nasi tadi. Bad newsnya, bad news dia ayam. Tak tahulah halal ke tak. Makanan tadi. Okay, so sekarang meriliskan tension. Tension ni datang cepat. Tension kesejukan dok. Nah. Jangan man. Kau tak ada duit ni dah tu. Okay, ni 100. Ni 100. 200 nah. 1,000. Okay guys, we're back dekat tempat yang awal tadi tu. Tak boleh duduk lama sangat kat tempat panas. Bila keluar jadi rasa macam makin sejuk pula. Padahal tadi dah elok boleh tahan. Bila dah masuk kat tempat heater, keluar balik dia jadi sejuk balik. Sedangkan sama je. Kita berteduh sekejap kat sini. Macam ada bumbung ni. Sementara kita menunggu diorang ambil gambar kat atas. Kita bersantai yap.
Okay guys, hari ni kita nak makan ais kepal di sini. Nampak? Ni first, benda pertama korang kena buat, korang kena bulatkan ni, ambil. Lepas tu korang picit. Okay, lepas tu korang makan. Okay, Jibon. Sebab memandangkan Jibon dah buat benda Yang pelik. pasti sebelum nak makan tu kena letak kicap lah. Sebab Letak. Jibon dah buat benda ni, so korang kena subscribe. Tak subscribe, siap korang. Memang siap lah. Mati. Memang kena ban lah. Okay. Macam ni. Ambil banyak-banyak. Kan? Lepas tu bagi kat Biman. Macam tu. Aku nak buat ni ya, snowman tu. You dah cuba buat. Do you wanna be like snow? Kau diam bro, gagak babi. Bising lo gagak tu. Dia buat beat gila. Ni kecil sikit kan. Allah, betul dah. Kau nak buat macam snowman tak? Kepala jatuh mas. Kepala dia jatuh tu. Snowman pegang. Asal gengan tu. Okay guys. Biman punya snowman dah siap. Ini dia. Aku dah letak nama. Kontok dia kepala. Aku dah letak nama dia. Apa? Fakrul. Fakrul Fakrul dah nak mati. Fuck. Tapi kepada semua, kepada Fakrul-Fakrul di luar sana, saya bukan butuhkan anda, saya butuhkan Fakrul tu snowman. Tu Fakrul ni. Dulu. Biman mandi snowman guys. Mandi snow tu. Okay guys. Akibat main snow banyak sangat, tangan Biman dah merah. Nampak? Sakit tu. Tu merah mat. Tentu sakit ni. Okay guys. Kita orang nak order matcha guys. Yes. Aku nak jadi, Tapi bukan aiskrim lah. Matcha drinks. aku nak jadi certified performative male. Sebab kan aku dah pakai half zipper, tapi dah tak jadi half zipper lah. Aku dah zip sampai atas lah. Sejuk. Lepas tu, aku dah cuci mata. Tote bag dia tak ada lagi. So sekarang nak matcha supaya aku boleh join performative male club. Mana aku nak order? Situ ke? Oh sana lah. Order pakai mesin tu. Okay, take out. Aku ni jenis tak minum matcha ni. Aku ambil strawberry matcha ni lah. Ni kan? Itu. Tak ada English kan? Oh, ada lah. Uji matcha 9 latte. Aku nampak apa? Ujian dia ni? Tapi order asing lah. Order asing. Okay, Biman kat sana, kayu order kat sini. So first kita tekan take out. Ambil English. Kemudian saya nak ambil yang ni cold drink. Biman cold drink lah. Ais. Kau Aku local lah. cold drink. So kau ambil yang ni. Uji matcha almond milk latte with sugar. Kita try. So 890 yen. Order. Boleh pakai aku ni suika. Oh, Aku boleh pakai suika. tekan sini. Nice. Arigatou gozaimasu. Ini dia. Okay guys. Nantikan air matcha. Hi guys. So sekarang ni saya nak review air. Ada strawberry matcha, ada cermin mata, ada half zipper. So Soft, if you're watching this, I'm a certified performative male. So shout out to Soft. Sebab Soft ajar saya jadi performative male. Sebab dia kata kalau saya tak jadi performative male, dia tak nak kawan dengan saya. Nanti saya sedih kalau Soft tak nak kawan dengan saya. So saya jadi. So jom kita cuba dulu. Allah, ini jenis malas sikit nak kacau orang lama ni. Dah. Ush, basin. Sedap lah. Dia strawberry dia pekat. So sedap. And dia punya matcha dia blend gila. Dia maksudnya just nice. Dia tak ada rasa macam terlalu pekat ke, rasa berpasir ke. Dia just nice lah. Dia macam mana nak cakap, dia softly blend lah. Itu je lah kot aku boleh explain. And rasa berlemak dia sedap lah. So tu lah kot. Kita tengok Jipon punya air. Kau order apa Jip? Tak usah guys. Saya order uji matcha strawberry. Tapi yang hot kan? Sama je macam Biman. Dah siap kacau dah. Rasanya sungguh enak. Oh dah rasa lah? Ya. Sedap? Kita second review lah. Okay. Second sip. Cheers guys. Cheers.
Dia salted sikit. Ya. A little bit salted. Tapi sedap lah. Tapi saya lagi prefer ori matcha latte daripada strawberry. Tapi yang guys kan, mulut saya dah biasa dengan macam PPM lah. Macam kedai kopi legend. Macam Maligai. Shout out to Mahli guys. Budak-budak PPM. Oh by the way ni view kita orang. Tada. Sepetang bersama GPN. Kesilapan tengah hari. Apa? Tengah hari tu. Tengah hari lagi Tak sampai petang gitu. Petang lah 2. Tengah hari. Petang. So okay tak apa, baik kita enjoy dulu. See you guys after this. Kita orang baru selesai minum matcha. Jibon tengah tengok barang-barang matcha. Kita nak duduk luar dulu. Nak cari Mikael. Mikael ni thank you. Okay, nasib baik dia ada kat depan ni. Sebab kalau tak Mikael dia akan hilang terus. Mana yang kau jumpa? Snowman. Benda ni lah yang aku cuba buat tadi. Tapi tak menjadi. Dah panas cok. Jangan ditegur. Nampak gelap. Apa kau nak cakap lagi hujan balik lah? Apa, kita berjalan terus. Kita tengok apa ada di depan. Oh panas cok. Panas. Macam biasa guys. Kita jumpa tempat gacha. Patut dia kita gacha. Jatuh dah. Saya tak buat. Benda ni jatuh sendiri. Saya jauh ni. Nak gacha ke? 500 yen duk. Kita asyik gacha je. Banyak dah duit kita habis kat gacha. Dapatnya apa je. Tak payahlah gacha guys. Tak berbaloi ya guys. Gacha ni. Baik kita jalan ni. Ramai orang Melayu cok sini. Kita jumpa Melayu tau. Ramai Melayu cok. Kita sekarang nak pergi ke Trop Ariri kat dalam recap. Ya betul. Dekat apa? Tempat Ariri buat recap. Dekat 23. Time tu Pixel_GPN belum terlahir lagi. Time tu The Great Pixel masih solo rider lagi. Time tu Pixel still tak ada alliance mana-mana pun lagi. Tapi yang junior ni lah yang pergi trip GPN ni. Di sini semua gimana? Tak tahu, aku tak tahu. Oh tu tu. Tunjuk bangunan tu tu. Bagi kamera. Saya rasa ni adalah tempat recap kita. Betul. Ariri. Ariri. Mana Ariri? Ariri. Buat recap Ariri. Naik basikal. Kita kena cari basikal lah baru kita boleh buat recap tau. Ya dah. Boleh remake. Tapi sekarang basikal ni kat mana? Okay guys, so sekarang saya dah boleh pegang kamera. Saya dah boleh vlog lama-lama sebab apa? Sebab saya dah beli glove. Disebabkan saya tak tahan, saya terpaksa beli glove. So bolehlah kita pegang kamera, boleh vlog. Tapi stay sejuk tu. Jibon masih steady. Stay steady, tak ada glove. Diorang sebenarnya tengah mencari tandas tau. Sebab tadi ada radio cakap daripada 7E, lepas tu belok kanan. Tapi tak jumpa pula. Allah, bapak kuat tu angin. So kita orang jalan lagi. Tak tahu nak ke mana ni. Tak tahu toilet kat mana. Kait dah ujung-ujung lah tu, nak terkencing tu. Misi kita orang sekarang mencari tandas. Dan next location kita orang is Inari Shrine. Tak lama lagi, matahari dah terbenam. Buat jadi lagi sejuk. 2-3 kali ganda lagi sejuk. Harap kita boleh settlekan kat sini cepat. Sebab kalau settle cepat, kita boleh balik ke Osaka terus. Kalau balik Osaka, ada proper outfit. So, harapnya macam tu lah. Tengok guys. Penuh dengan snow. Nampak ni. Tak lawa tu. Ya, Jibomski. Yosho. Hai. Yosho. Hai. Dah jumpa toilet. Dia punya toilet dalam 7E je rupanya. Ya, ada saya toilet dekat luar tapi tahu dia macam mana nak cari. Nampak dia tulis kat sini. When you exit the store and go to right, you will see Higashiyama What Office. Ni map dia. Yes, tapi gimana caranya? Dia show. Ayo, gimana coba. Ni toilet, keadaan toilet. Yalah, 6, 7. Boleh set kan kita punya YouTube under 21. Tak, aku akan set for everyone except Kelantan. Tapi ni Kelantan lah. Kelantan celup. Celup lah. Kelantan celup lah tapi. Okay guys, kami lagi di ni tempat nungguin busnya. Jadi
kami nunggulah. Ni abemanya kepenatan. Bukan kepenatan, kesejukan cok. Ya, kesejukan dan juga kepenatan ya. Tadi lagi di Sabah di sana. Katanya mau berak. Asal cakap Indo. Tadi jumpa cewek Cindo. Cewek Cindo. Cewek Indo, Jawa. Jawa. Ambil acuannya Jawa. Orang Jawa. Dia orang Jawa. Jogja, orang Jogja, orang Jawa. Ya, jadi kami lagi nunggu ini. Ya, sekarang masing-masing udah punya glove, tapi nipis. Ya, Ya, kena scam ini. harusnya beli yang begini, tebel. Nampak tebel enggak? Kasih babai lah. Kau depan lagi bapak. Nah, jadi gimana? ございます。交通事情によりやむを得ず朝遅れること Okay guys, update baru guys. Kita orang dah sampai dekat bus stop Kyoto Station. Sekarang kita orang nak cari train Nara Line kita orang nak naik train nak pergi shrine. Shrine apa? Inari Shrine. Inari Shrine. Biasa korang dengar Inari tu yang sushi tu kan? Tak, ini pagar merah. Kalau korang perasan pagar merah ni dia bentuk dia macam time Kurama kena ikat dengan Naruto dalam perut. Macam tu lah. Okay, apa hal jumpa korang kat sana. Ciao. Okay, guys, kita dah sampai dekat Inari. So saya nak tunjuk kat korang macam mana rupa Inari Shrine tu. Let's go and see guys. Wah, nampak tak? Itulah pagar-pagar yang Kurama kena kurung guys. Tak, sekarang ni mana Abiman? Abiman dengan dekat dia mana? Oh sana tu. Diorang menyuruh kat sana tu. Duduk tinggal. Han. It's only Monday. This is not Han, this is Man. Anjay. Oh lupa, untuk pengetahuan semua, hari ni Roberto, Zakaria dah ada kawan baru. Dia ada Carlos. Carlos kan? Carlos. Kita ada kawan baru. Roberto bertemu Zakaria bertemu Carlos. Carlos bangun tadi dalam train. Carlos tak tahan. So, let's go guys. Kita pergi tengok tiang-tiang merah. Ayo. Bukan rumah merah tapi tiang merah. Tempat ni lah yang Jeep cari selama ni. Daripada semalam dia tanya mana yang tiang-tiang tu. Ada NPC tu 24 jam NPC kat situ. Ayo. Oh tu. Jadi kita jalan ni. Kita lagi Dia kata sama. so inilah dia guys. Gate. Tu kat sana tu nampak lawa tu. Kamera bateri mat. Habis bateri tu. Nampak ni apa ni? Macam ni dah spray. It's a place of prayer. Let's pray. Cepatlah pray. Ni, korang dari sana, habis tu lepas tu duduk. Jatuh syirik pula lagi. Tengok guys, sekarang kat Fushimi negatif 1 mat. Gacur. Nampak gacor. Sekarang kita nak tengok ni. Gate. Tu sana tu nampak. Jom kita pergi tengok. Lawa lah guys. Ya kelihatan. So kita masuk, kita jumpa temple dia kat sana guys. Tengok Abiman guys. Betapa baiknya Abiman nak mengambil gambar geng-geng Cina. Guys, benda tak baik jadi. Snow balik tu. Kau dah menyesal dah main snow ni. Tak nak lah. Kau lah sekali. Kita baru sampai sini tempat ni. Tak sampai 10 minit aku rasa. Snow balik pula dah. Kuat pula angin datang tadi. Ni baru aman sikit lah. Stop kejap angin. Tapi lebat cok snow dia. Lebat. Dia datang package dengan angin tu. Angin kencang cok. Dengan snow masuk mata lagi. Glove ni pun dah tak function tu. Aku tak tahu nak buat macam ni. Okay ke snow datang balik? I okay. I is local. Oh, Mikael local. 안녕하세요. 저희는 지번 니스키입니다. I'm from Korea. Teknologi buat manusia jadi banyak mesej. Aku tak cukup penguin lagi tu guys nak tahan ni. Kau tengok ni. Kau tengok depan tu. Snow datang bertimbun-timbun. Hayya. Konnichiwa. Watashi no namo Jibonski desu. Secara tiba-tiba lepas kita naik tangga, kita nampak ni dah benda ni. So jom. Okay dah, jom kita masuk ke dalam. Kita tengok apa yang ada. Aku rasa perjalanan dia jauh agak tapi tak apa lah. Sejuk-sejuk pun kita jalan je lah. Oh, lawa kau. Feels like -7 duk. Aku tengah bertahan ni. Oh, tapi nasib baik dalam ni dia tak berangin sangat Macam kalau kat tempat open tadi, dia berangin tu. Dia kalau tak ada angin, okey je boleh je tahan lagi. Kalau datang angin tu, dia shoot kat tulang, memang beku tu.
Guys, kita nak teruskan perjalanan kita. Pergi sampai atas sana tu. Pemandangan hari ni, hari last kita kat Kyoto. Dan kita orang pun dah tak ada benda lain nak buat dah. Walaupun aku rasa banyak je aktiviti sebenarnya yang kita orang tak buat. Tak tahu kenapa. Tak ada masa kot. Dengan gelap cepat ni apa semua. So, kita orang nak habiskan kat sini. Asal aku ulang balik apa aku cakap tu. Tapi tak apa guys. Yang penting GPN boleh guys. Walau apa pun terjadi, GPN worldwide tau. GPN worldwide. So apa pun yang terjadi kita kena sambung. So sejuk ke tak ke, negatif 1 ke negatif 400 pun kita jalan. Tapi kalau cuaca panas satu jalan lah. Cuaca sejuk aku okey nak jalan. Let's go guys. Kita teruskan perjalanan kita. Aku tak tahu dah berapa tinggi benda ni. Melayu ke? Melayu. 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 Wih, ini jungle trekking tu. Guys, ni hutan mana saya kita masuk ni? Main masuk ke? Kita nak jungle trekking guys. Sebab aku nampak ada orang tau. So maksudnya jalan ni betul lah. Wih, ni lama-lama gelap jalan ni. Tapi aku rasa kan, orang kata selalunya tempat yang berliku-liku ni, orang kata dia punya result dia memuaskan hati. Tu kat Malaysia tu. So ni mesti result dia menarik tu kat atas lagi. Cik mata aku jatuh. Aku tak tepi. Tapi ni mati guys. Kau rasa kan? Ni tempat orang bunuh diri tu. Bukan sini gila yang tu aku rasa. Bukan tu. Lain dah aku rasa tempat tu. Lubang apa tu? Lubang apa siap? Jom lah, kita teruskan. Kira lembat ke snow kat sini tu tadi. Tengok dia cakap dancer. Hah? Cakap dah jangan datang sini. Dancer. Dancer? Bukan danger. Okay guys, saya risau tragedi yang selama ni saya takutkan akan berulang 2 kali. Lawa duk. Kalau kau main Lush Foil kan, game Lush Foil ada tak kat sini? Kentut lagi siap Mikael. Saya harap kita tak masuk ni lah, alang bunian. Okay guys, kita orang tadi dari sana tau. Kita orang berjalan sampailah tiba ke sini. Nah, kalau kita orang teruskan perjalanan 40 minit duk nak sampai. Jadi macam mana guys? Mau teruskan ekspedisi ataupun kita mau patah balik? Gelap tu depan tu. Ya doh. Dua-dua aku okey. Depan tu gelap tu. Kalau nak terus, boleh. Nak patah balik pun okey. Aku takut satu je. Tiba-tiba Yenda keluar dari sana. Aku takut itu je. Asal tempat ni dia buat seorang Mungkin lah. Tak tahu doh. Kau ikut je. 50. Dah setengah dia sampai lah. Selalu. 40 minit berjalan. 40 minit. Tapi kalau kat sana sampai mana? Tak tahu ke sampai mana tu. Takut dah sampai sana nak kena patah balik. Aku takut macam tu je. Tak ada jalan tembus. Kalau semua kata nak teruskan, jom kita teruskan. Sebut lah kita sebut. Lai tamplong. Mulai berkusik. Aku selagi tak snow aku okey. Okay. Dia kalau dah snow dia tak okey. Jom. Lat tali tamplong. Asal semua hitam? Dah. Okay. Mikael dia lain. Mana aku dapat pilihan. Ya, macam tu lah. Ikutlah mana-mana. Kat you pilih. Jalan. Ayo jalan. Lanjan aja. Okay guys, kalau vlog ni tak masuk dalam YouTube, maksudnya kita dah tak ada. Tapi macam mana nak tengok duk kalau tak upload? Tapi dapat kamera ni, dia tolak upload ke? Okay lah guys, kalau Hai guys, tadi kan kita orang dah jalan tau depan sana. Depan tu. Lepas tu kan, tiba-tiba separuh jalan tu, dia cakap no entry. Lepas tu kita patah balik lah. Kat checkpoint balik tadi. Checkpoint tadi balik. Aduh. Penat-penat kita orang berjalan no entry weh. ya dah. Kenapa tak cakap awal tu? Penat dah berjalan, nak kena patah balik man. Okay lah guys. Kita orang patah balik dulu lah. Jumpa. Cahaya makin berkurang tu. Baik kita cepat tu. Ya dah. Jom tu. Okay. Kat depan tu. Gelap
Gelap doh guys depan tu. Agak betul jaga trekking tu. Ya doh. Kak dah ke depan doh. Berapa minit je sial. Ha? Baru naik 2 minit dah gelap macam ni tu. Kita nak tutup lampu. Jap. Mana lampu? Okey. Ha. Gelap, Mat. Ada Itachi tu. Asal dia nanti nak try masuk tak? Tak ada. Tengok buat hal weh. Okay guys, jumpa korang kat bawah. Guys. Ha? Apa cerita? Tak, kan tadi kau ingat jalan yang kita lalu tu. Kan kita dari sini kan. Ni Ah, yang ah, first ah. yang tadi yang aku cakap kita nak teruskan perjalanan tu. Ha. Ikutkan jalan tu, dia terus sini. Sampai sini sebab you are here kat sini tau. Okay, sekarang kita kat sini. Okay. Kalau kau tengok betul, Mana jalan yang kan ke... kita ada naik macam jungle trekking tu kan. Ha? Mana jalan tu? Track tu tak ada gila. Dah. Track tu tahu Tak. wujud dah tidak tau. Tentu kalau kita patah balik, jalan tu tak wujud dah. Macam mana? Track Sebab- tu sebab- sebab kau tak kan tadi Idris pergi Mount Inari kat sini tau. Kau tengok kalau belah kanan Mount Inari mana ada jalan tu. Bukit gila dah lihat dia punya bukit dah. Sebab kalau kita tembus sini, mesti kita akan lalu sini. Betul. Tu mana jalan tu? Satu lagi kan patutnya ada simpang 4 tadi. Mana simpang 4 tu? Simpang 4 dekat situ pun tak ada tadi yang separuh jalan. Apakah yang telah merasuki kita ni? Tak tahu tu tempat ni freaky tu. Macam mana dah guys? Bateri pun dah 10% ni guys. Negatif 2 duk. Tak nak fokus lah. Haa. Nah, dah lewat dah ni, kita balik lah. Ke mana pergi jalan tadi tu dekat map ni? Tak tahu doh, kau rasa jalan tu jalan bunian kot. Panjang kita kat situ, kita ada nampak satu orang je yang pelik tadi. Yang pakai full black tu. Itu pun dia lalu daripada atas ke bawah. Lepas tu tak ada orang lah. Masalahnya di jalan tak pakai lampu duk. Tak buka lampu satu, dia pandang bawah je. Dia jalan straight je daripada atas ke bawah. So, jalan tu sebenarnya pergi ke mana? Tak tahu doh. Sebab atas tutup tau jalan tu. Tahir dah tidak Mount Inari tu. Macam ni. Tak tahu duk. Kawan hidung berair. Tapi yang depan lawa-lawa duk. 3 orang. Roberto Carlos Zakaria. Elok. Tu ke mana pula duk? Korang tahu tak yang tempat gantung diri dekat Jepun ni? Tuan-tuan ada tempat gantung diri tu kat area sini kan. So kat sini tempatnya berantu kan. Tempat kita masuk tadi doh yang jungle trekking tu doh sebab Uno. Tak situ sebab masjid. So sebab tempat berantu kan. Ada hantu ke apa ke. Yure. Dah lah guys. Kita dah penat dah. Jumpa kat bawah. Pup. Stop violence. Kalau kau buat macam ni kan, rakyat biasa pukul polis. Rakyat biasa pukul polis. Perempuan pukul lelaki. Kau tahu tak yang ni kenapa VLRP? Sebab power gaming tak masuk akal. Power gaming. Perempuan pukul lelaki yang lagi kuat. Nampak? Ni terbaling beer. Kenapa VLRP? Sebab kita tak galakkan alkohol. So VLRP. Tapi lelaki mana perempuan? Boleh sebab lelaki lagi kuat. So secara otak benda tu make sense. So VLRP juga. Faham? Ini VLRP lah sebab mana boleh pukul anggota tu. Okay, baik. Tak oh. Guys, bateri Osmo tinggal 2. Ya doh. Sekarang ni tengah snowfall lagi kat Kyoto. Betul. Jom tengok ni. Sini. Memang sejuk guys. Tengah sejuk teruk tu. Kita nak pergi usah bateri kamera je. Lepas tu, tak tahu lagi ni. Okay guys, kita orang dah nak bergerak balik ke Shin Osaka tapi tiket belum beli lagi. Tengok ni guys. Bangunan ni macam nak roboh gila. Ya dah. Ribut gila. Masuk mata tu dia punya ni. Yang snow ni. Dah tak kecil mata tu. Tuan nampak doh sini. Dia bokeh. Tengok tu guys. Snow doh. Kita orang tengah beli tiket guys. Nak tengok tak? Ya, kau berhenti bukan korang bayar pun. Ya doh. Abang nombor ah. Ha, ayo. Korang bayar pun lah, korang bayar. So kita ni macam mana ni? Kita tunggu train. Tunggu train. Tiket tak beli? Beli je lagi. Beli dah. Oh, belum lagi. Map bank aku kau nak tunjuk apa? Tunjuklah. Kalau duit kena solat boleh claim dengan ni dan dance. Kalau apa? Kalau duit kena solat boleh claim dengan dance.
Kenapa? Ya cik, ada apa-apa ke? Guys, saya kan teringin nak pergi ke Turki lah guys. Korang tak nak sponsor ke? Untuk konten Fugiyok ni, tolonglah Fugiyok. Nampak tu doktor tu. Ejah sikit. Wah. Kita orang buat konten untuk korang ke? Ni. Korang support kita orang bagi konten yang bagus-bagus. Ejah sikit. Wah. Okay guys, kita orang dah masuk dalam bullet train. Kita orang sebenarnya train lain tau, tapi disebabkan train bullet train, semua bullet train kat sini dia pergi ke Shin Osaka, jadi kita orang naik je random. Okay, kita orang tukar tempat. Okay, so kita jumpa dekat ni lah, dekat Osaka. Bye guys. Hello guys, bersama saya lagi Wadu. Okay, sekarang kita orang dah sampai kat Shin Osaka. Now we need to find subway Midosuji line untuk ke mana? Ke City Hill. Ke City Hill, Ebisucho. HQ GPN Japan. Dang. Patutnya HQ Japan tu dekat ni doh, kat Kyoto tu. So sekarang jumpa korang kat rumah. Penat ah pegang kamera. Betul. Penat dok. Nak kena charge lagi. Ya, dah bateri tinggal berapa dah ni. Okay lah, jumpa korang kat rumah. Ciao. What's good? We're back in Osaka. Hey yo, what's up guys? Jebon here. Tahun baru lepas letak barang. Kali ni outfit dah proper lah. Dah tak ada tebal-tebal tapi still sejuk. Now outfit kita dah nipis sikit tapi boleh kot dah kan. Tak tahu lah, aku pun tak tahu tu. Masing-masing dah berpuffer sebab sekarang weather dekat sini -3 cok. Feels like -6. -3 mat. Cuma bezanya dekat sini tak ada snow. Tak sure tu sebab kalau based on temperature punya app ni, dia kata pukul 11 lagi ada snowfall tapi 60% je lah. So aku pun tak tahu tu, aku tak faham sangat. Maybe just snow sikit-sikit kot, tak macam dekat Kyoto. Sebab entahlah tu, aku tak tahu. Tapi aku mengharapkan ada snow lagi lah kat sini. Aku nak try puffer ni lah senang cerita. Nak tengok dia betul-betul efektif ke tak. Gitu. Sekarang ni 10.30 tau, 10.30 malam. Kita nak pergi Dotonbori. And satu benda, last train pukul 12. So kita orang 10.30 ni kita orang pergi naik train pergi Dotonbori dulu. Then kalau kita orang lama kat Dotonbori, kemungkinan besar kita orang balik rumah ni jalan kaki daripada Dotonbori ke tempat ni lah. So dalam setengah jam ke lah. Sama macam Kyoto Station itu pergi ke hotel kita orang kat Kyoto. So we'll see. Kita tengok macam ni. Kalau tak lama sangat then balik naik train lah. So let's go. Okay guys, kita sekarang ada dekat Area Dotonbori lah. area Dotonbori. Tadi kita orang naik subway tau. Dari stesen apa nama Kita dari Ebisucho. Ebisucho. Lepas tu berjalan. Kita pergi sampai ni Nippon-bashi. Nippon-bashi. Lepas tu tahu kita orang terjalan kaki sampai Namba Station. Yang baik. Ni tour guide. So, inilah pemandangan malam di area Dotonbori. Tapi dah dekat lah nak sampai ni. Kita ada abang kain, ada abang mafia sama abang jibong. Ni tu apa tu? So misi kita malam ni apa? Cari takoyaki octopus. Tu octopus. Dah nampak? Tu bau. Octopus mat, tapi dia tutup doh. Kau tengok orang pun makan berdiri mat. Makan mi. Ya doh. Kita tak nak try. Takkan aku nak makan berdiri tu. Orang Jepun is efficient. Fast. Okay guys, kita dah sampai Dotonbori doh. Dah tiba-tiba lah. Look at this. Lawa mat. Wah, dekat berjoget weh. Mana ni tu? Mana logo yang orang Tu. berlari tu? Oh. Simen. Logo orang berlari. Macam mana dia angkat kat mana tu? Macam gini. Kaki kanan tu? Kaki kiri? Guys, kita orang dekat ni guys. Depan Pesiman. Kaki.
Rasa sedap tau. Oh sedap lah. Sedap molek. Secara tiba-tiba kita orang dekat Dr. Bori kan, betul tak? Betul. So Mamat ni siapa dia? Siapa dapat teka korang dapat akses kepada grafik 1005? Jangan ChatGPT Jangan Gemini juga. Korang dah jawab kan? Okay. So jawapan dia ni penjajah kita dulu. Betul. Itu betul. Ni semua penjajah. So kita dah ada pemenang lah grafik 1005. Saya lah. Sebab saya orang pertama yang jawab. Betul. Nanti claim Okay, so korang semua tak boleh claim lah. Kenapa dia tulis cintai? Cintai. Oh tu. Sebab Boleh. cinta satu malam. Oh indahnya. Jom naik atas kawan-kawan. Tempat ni ghetto gila tu. Dia bersepah, banyak sampah. Lepas tu merata selalu orang isap okok kat sini. Dia tak macam tempat-tempat yang lain tu. Yang lain kan macam terjaga kan. Bersih, tak boleh isap okok merata. Sampai kat sini orang isap okok merata tu. Dekat dah mental lah. Ada bau suria tadi. Bau suria? Kiranya scripted kan benda ni. Ni guys. Soemon Chok. Tak tahu ada ni tempat apa. Tapi nampak macam banyak kedai-kedai lah. Nampak sini macam hidup lagi. Walaupun dah pukul 11 kot. Tak lah, aku tak tahu berapa tu. Macam still aktif. So kita orang nak explore dulu tempat ni. Naik vertikal. Kita nak explore dulu tempat ni, nak tengok apa dia. So begitulah ceritanya. Guys, yang penjajah tadi dah kena sumpah guys. Dia dah bertukar guys. Daripada tadi manusia dia jadi ni guys. Dia dah jadi lembu dah. Ya dah. Dengan pakai baju apa tu? 326. Dia ingat dia ni Squid Game. Cacah ke. So basically tadi kita orang tersilap lorong tau. Ya dah. Kita orang patutnya pergi yang kat belah depan ni. Sebab yang kita orang masuk tadi tu sebenarnya dia belah red light dia tau. Itu yang ghetto semacam je. Banyak bar dengan club je lah. Kalau korang kaki kereta boleh lalu kat sana. Tempat tadi tu dengan Kubi Kicu sama lah. Ini baru tempat kita orang. Tempat makanan. Lembu ada. Kan banyak sikit tu makan makanan. Kita nak try cari apa makanan yang buka. Yang ada lagi time ni. Tapi kalau dah tak ada sangat, macam biasa lah. Family Mart, 7E, macam tu je lah. So, kesudahan dia, ciao je. Tak sempat dah tu nak rekod pit stop pertama kita orang. Mikael mencari luggage. Apa yang berlaku dengan luggage anda sebenarnya? Boleh ceritakan? Lagi saya normal je. Okay. Macam biasa lah. Beranak. Baru hari berapa dah beranak? 5. Tak, dia shopping hari berapa? Hari keempat. Lah, hari kedua dia dah start shopping lah. So ni melihat bag. Kita cucur harga dulu. Tengok average berapa. Nanti baru kita decide. Sebab Mikael kata kalau murmur harga kena angkut terus. So Jibon? Mencari Makanan. Kita try teruskan perjalanan kita orang. Kalau ada kedai buka. Kalau tiada, good night. Masalah dia. Okay, kita orang dah jumpa ada kedai jual makan. Tapi tak tahu lagi nak makan apa. Mikael duk usah takoyaki. Ada yang menarik takoyaki dia? Kau nak order apa? Ada yang tu. Yang spice takoyaki spicy hot roll mayonnaise. Kena ambil yang ni. Mana? Yang RM2.5. Oh, 12 piece. So, mana satu pilihan? Dari mana nak ambil lah? Tak tahu. Aku tak tahu lagi. Aku tak tengok lagi. Kena Apa. ambil Ebico tu. Beri takoyaki kat Mason, guys. Yuk. Baksa tu guys. Cash tak ramai. Cash besar ada. Tapi mungkin tak boleh accept. Terlebih besar, cash. Lebih besar. Biasalah orang kaya. Okay guys, makanan kita dah siap. Bertakoyaki malam ni. Okay, cuba try je. Rasa kan ni? Rasa nyesal. Apa rasa nyesal? Tak tahu. Panas sangat ni nak masuk terus mulut. Gigit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lama. Okay. Panas tu. Okay. Sudah. Okay. Dia sedikit rasa wasabi. Oh ya? Dia punya sos ni. Dia punya daun kot.
Aku pula nak merasa asal sampai 5 weh dia bagi chopstick apa bukan chopstick. Berhati kot. Betul lembut teruk ni. Sedap. Benda sejuk, lapar-lapar. Nak guys. Korang mesti nak asin. Nah. Nasi tak sama macam Takoyaki Malaysia. Ya dah, berbeza tu. So kalau datang and rasa takoyaki ni, memang rasa sotong tu sebiji-sebiji lah. Kau buang ni lajim semua kau punya tu, chopstick tu. Lagi orang Melayu nampak, dia pun dah tahu order. Lain pun makan kat sini, lain vibe dia sebab sambil makan, sambil cuci mata. Macam tu makan panas-panas, tak sejuk. Baik nak makan tu. Guys, kita baru habis makan. So, train dah tutup sebab jam dah menunjukkan pukul 12. Sekarang ni, cara nak balik ke hotel is jalan kaki. Kita akan jalan kaki selama 26 minit sahaja. Cuma kita mulakan perjalanan kita dengan Bismillah. Mana ni? Ke sana. Lalu situ Mikael. Okay guys, Mikael nak gacha. Tapi tak tahu Mikael nak gacha yang mana satu. Adakah Mikael akan menggacha LV ataupun Mikael nak gacha YSL? Kita tengok Mikael mencari shilling. Blind box. Blind box. Aku kak. Mana 500. Kau nak gacha apa? Dapat format. The logo on the left is this. Is from this gacha. Ni semua ni. Antara salah satu ni lah. Tapi dia tulis gacha tu, bukannya dia tulis blind box tu. Sebelum kita pulang guys kan, kita macam biasa banyak pit stop kita Ni kali ni kita bergacha di malam hari. Lagu ni apa tu? Top Gun Maverick. Big Mac apa? By Big Mac. Hah? 380 lakat. RM20 je. Oh, RM20 ala carte Ni normal lah harga. Shrimp fillet. Oh, Baru ni 610. nak apa lagi tu? By bacon lettuce. Nak makan babi. Tengok side menu. Chicken nugget, garlic, potato nugget. Satu lagi. Ciki sedap tu. Oh, McFlurry je. 390. Apa? RM10. Lebih kurang kita RM8 Sekarang aku jarang beli nak beli. Sugar fish apa? 570 apa? RM8. Dia double le. Apa je? Sekejap, boleh bayar pakai apa? Suica? Suica aku berapa tinggal? Tak cukup Suica aku. Take away ke sini? Ikut kau? Kau tak aku take away je tak apa. Okay guys, so sekarang ni pukul 12.43. Saya tengah menunggu makanan. Saya order burger. Kita tengok kejadian dia macam ni. Rasa dia macam ni. Aduh, janganlah cakap bahasa dia tu. Tak faham tu. Aku punya burger tu. Kan? からも大丈夫ですか？ Ha? ありがとうございます。 Thank you. Apa dia tanya? Daijoubu desu ka tu? Hai mas, daijoubu desu ka dia. Okay guys, tak apa. Kita tengok kat rumah ni. Pulang segera. Mikael buat apa tengok? Nah, sudah. Murah nak mampus dia bagi.
Alright, so sekarang ni kita orang di tengah-tengah jalan. Tak ada tengah-tengah jalan, dekat dengan hotel lah. Tapi Mikael membeli Nissin. Dia medium ni tebal ke? Tak tahu. Ke ni biasa macam... Oh, ni flavour? Kari. Kari. Karinya apa gitu cok. So, cuba bagi first impression. Tak makan lagi tu. Kau sumbat sekarang? Panas tu. Melecur tu. Kita GPN. GPN no rules. Rasa macam Maggi ke? Ke sedap lagi? So, macam Maggi kari Jepun. Maggi kari Jepun. Bising babi punya Alphard ni. Rasa kari Jepun bukan macam kari kita. Yang macam makan dengan nasi tu. Pekat tu, kari pekat tu. Ha. Kalau coklat tu. Jepun buat apa Jepun? Jepun dah tak tahu nak buat apa tu. Adik-beradik Indo. Apa? Adik-beradik Indo. Well, ada satu nikmat tau makan panas-panas ni kan. Dengan suhu, tengok sikit temperature sekarang berapa? -2. Makan benda panas macam ni kan. Aku baru tahu tu, dia punya nikmat dia tu memang macam tu tu. And shout out to the one yang suggestkan apa? Nissin. 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 If you're watching this, you know who you are. So shout out to you. Jeep, gacor sikit. Gacor. Alright guys. So sampai di sini vlog untuk hari ni. See you guys tomorrow. Kita dah agak barai sebab cuaca barai, cuaca sejuk. Jeep sampai tak nak buka cincin dekat jari. Kau tengok tangan dia. Merah mat dia atas. Merah kat Rawi. Ini lagi merah daripada sini. Tangan ni je keluar. See you guys tomorrow. Ciao.